Pernah tak kita terfikir mana datangnya ataupun mana asalnya hukum hakam dalam Islam? Boleh ke seseorang dikeluarkan hukum hakam mengikut suka hati dia? Mengikut bila dia rasa ini betul, ikut nafsu dia. Senang cerita. Mestilah tak boleh. Sebenarnya ada satu ilmu yang sangat penting, dia menjadi tunjang kepada semua perbincangan hukum, iaitu ilmu usul fiqh. Usul fiqh inilah yang tentukan cara ulama mengeluarkan atau mengistinbat hukum dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam video ini saya nak terangkan sedikit tentang sejarah perkembangan ilmu usul fiqh, bermula daripada zaman Rasulullah, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in dan seterusnya kepada tabi'in dan kepada ulama besar yang menyusun ilmu ini secara sistematik. Sebenarnya sejarah perkembangan ilmu usul fiqh ni dia mempunyai beberapa fasa, iaitu ada 4 fasa. Yang pertama, zaman Rasulullah. Masa zaman Rasulullah ini hukum syarak tu memang berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apabila sahabat-sahabat mempunyai kekeliruan ataupun ingin bertanya soalan-soalan, dia boleh terus saja menemui Rasulullah SAW dan Rasulullah akan terus menerangkan kepada sahabat. Dalam fasa ini, para sahabat tidak perlu berijtihad, tidak perlu mengeluarkan hukum sendiri kerana adanya Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami mengutus mereka dengan membawa keterangan-keterangan, yakni mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr, yakni Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Surah An-Nahl ayat 44. Ayat tadi jelas menerangkan bahawa Rasulullah SAW ialah menjadi rujukan utama dalam memahami dan menjelaskan hukum hakam. Jadi dalam fasa ini tidak memerlukan kepada kaedah ataupun garis panduan bagi mengeluarkan hukum hakam, kerana di situ ada yang terdapat Rasulullah SAW. Untuk fasa yang kedua pula, iaitu zaman sahabat. Ini selepas kewafatan Rasulullah SAW. Dalam fasa ini berlaku kejadian ataupun masalah yang di mana tidak terdapat hukumnya di dalam hadis ataupun Quran. Tapi pada zaman ini sahabat mempunyai kefahaman yang tinggi berkenaan dengan Al-Quran, berkenaan dengan hadis, bahasa Arab fasih. Jadi pada fasa ini tidak memerlukan pembukuan ataupun penulisan kaedah ataupun garis panduan untuk mengeluarkan hukum. Jadi pada zaman ini tidak ditulis ilmu usul fiqh itu. Saya teringat ada satu hadis Nabi SAW yang mana dalam hadis tersebut bagaimana berlakunya dialog di antara Rasulullah SAW dengan sahabatnya, iaitu Sayyidina Muaz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Rasulullah SAW tanya kepada Muaz, "Ya Muaz, dengan apa kamu akan mengeluarkan hukum?" Maka Sayyidina Muaz menjawab, "Dengan kitab Allah," iaitu Al-Quran. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Kalau tak ada Al-Quran, dengan apa kamu akan mengeluarkan hukum?" Kemudian Sayyidina Muaz menjawab, "Dengan hadis dan sunnahmu." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Kalau tak ada perkara tersebut, kemudian dengan apa yang kamu akan mengeluarkan hukum?" Sayyidina Muaz menjawab, "Dengan cara berijtihad," iaitu aku berijtihad dengan hukum tersebut.
Jadi apabila Rasulullah mendengar jawapan daripada Sayyidina Muaz bin Jabal, Rasulullah SAW tersenyum, menyatakan yang Rasulullah gembira dengan jawapan Sayyidina Muaz tersebut. Okey, kemudian kita beralih kepada fasa yang seterusnya, iaitu fasa tabi'in. Dalam fasa tabi'in ini pun tidak lagi ditulis ataupun dibukukan ilmu usul fiqh. Sebab apa? Sebab pada zaman ini tabi'in belajar dengan para sahabat. Jadinya mengenai pemahaman tentang ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi boleh ditanya terus kepada sahabat, kerana sahabat pemahaman berkenaan hadis dan Al-Quran lebih mendalam. Jadi mereka tidak boleh kerana kaedah-kaedah ataupun garis panduan itu mereka telah faham dengan sebetul-betulnya. Jadi dalam fasa ataupun zaman tabi'in belum lagi ditulis berkenaan dengan ilmu usul fiqh. Kita beralih pula kepada fasa yang keempat, iaitu fasa zaman tabi'in. Pada zaman inilah wilayah-wilayah Islam berkembang dengan luas. Kemudian ramainya orang-orang masuk Islam. Kemudian pula banyak berlaku peristiwa dan masalah yang mana hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ulama-ulama ini telah mula berijtihad mengeluarkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan juga pada zaman ini penguasaan bahasa Arab itu agak lemah kerana telah bercampur orang Arab dengan orang Ajam. Maka pada zaman inilah, ini pada akhir abad yang kedua, melihat kepada keperluan untuk mengadakan sebuah penulisan yang mempunyai garis panduan untuk kita mengeluarkan hukum. Jadi muncullah seorang tokoh yang tersohor, iaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliaulah orang yang pertama menulis kitab berkenaan dengan ilmu usul fiqh. Kitab yang beliau karang ini berjudul Ar-Risalah. Dalam kitab ini dia berbincangkan berkenaan dengan perbahasan berkenaan dengan Al-Quran, keterangan-keterangan hukum hakam dalamnya, kemudian perbincangan mengenai peranan dia As-Sunnah terhadap Al-Quran. Kemudian ada juga berbincang berkenaan dengan autoriti ijma', qiyas, An-Nasikh, Al-Mansukh, kemudian berkenaan dengan Al-Amar, An-Nahi. Kemudian turut membincangkan pelbagai perkara-perkara lain yang turut dibincangkan dengan secara mendalam berasaskan dalil sebagai penguat hujah. Apabila ilmu usul fiqh itu telah berkembang, maka ramai di kalangan para ulama telah mengkaji ilmu usul fiqh. Kemudian ulama ini telah menyusun ilmu usul fiqh, kemudian diterjemahkan melalui karya-karya penulisan mereka. Antara karya ulama-ulama yang terawal, iaitu yang pertama daripada Imam Al-Ghazali. Dia telah mengarang kitab Al-Mustafa. Kemudian seterusnya Imam Fakhruddin Ar-Razi telah mengarang kitab Al-Mahsul fi Ilm Usul Fiqh. Kemudian antara karya-karya yang terawal ialah daripada Abi Hasan Al-Amidi. Beliau telah mengarang kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Kemudian Mazdawi juga ada bertajuk Kashful Asrar. Kemudian antara lain An-Nasfi, dia telah mengarang kitab Manarul Anwar. Itu adalah antara karya-karya yang terawal
yang membincangkan mengenai ilmu usul fiqh.